Flight kami delay sampai KL pun dah midnight. Perut dah lapar. Sebelum sampai pintu keluar, terjumpa memang Mia Kopitiam. Ngam, makan dulu. Wah, nama Kopitiam tapi menu macam kafe. Nasib baik sini buka 24 jam. Ini kopi ais, wajib order. Memang top notch. Kami order nasi lemak ayam goreng berempah, sizzling noodle dan chicken chop. Aik, saya yang order toast with Oreo crush. Tapi diculik Nana. Dia kata mantap. Kami juga order curry puff dan juga cucuk udang. Sarah peminat goreng-goreng. Dia kata ho sekah sampai nak tapau sekali. Tengok Nana ni, lepas ngap saya punya roti, sekarang ngap pula sizzling noodle. Boleh tahan tangkinya. Uishi. Alamak, sedap ke ni? Nasi lemak ayam goreng berempah ini, I don't like it, but I love it. The chicken was so flavorful. Besar pula tu, memang berbaloi. Mushroom chicken chop yang Sarah makan ini, dia kata kena tekak. Pas. Sarah, Lisa, Nurul dan Nana, semuanya pakar makan. Kalau makanan tak sedap, memang terus tak layan. Betul tak? Akhir kata, makanan sedap, harga cantik.